Ui, apa? Okay deh. Yo Sigrati. Oh iyalah, lupa. Sigrati. Sorry guys, sekejap guys. Okay, bismillah. Pulau Besar Melaka lagi seram. Boleh. Oh, Pulau Besar. Oh, Pulau Besar tu. memang Pernah, saya pun pernah masuk dalam ni dulu. kawan saya pernah pergi. Dengan K-On dulu. Kalau awak kenal K-On. Bukan saya lah, kawan saya masuk K-On. Bismillah. Okay, tengok dulu ada barang tinggal tak. Cek dulu. Okay, jom. Okay, ni explore sekali lagi untuk Kita kali akan masuk kedua. lagi sekali. Bismillah. Ini. Kau punya apa yang pergi ni kat beg kau? Lampu. Kan. Sini dia ada bawa yang sedikit ni. Okay kan, kawasan ni. Dah tercampur. Guys. Okay, jom. Bismillah. Yang Yi cakap tadi. Okey. Pokok pisang tumbuh atas semua. Ya. Dah. Rasa faham. Alright. Dia pun macam tu. Ini rasa. Bismillah. Betul. Itu tak ada adab nama ni. Dia sama macam tu. Jangan risau. Jaminan tu. Bismillah. Assalamualaikum. Ni depan ni sahabat saya, nama dia Saifullah Jemat. Korang boleh masuk dekat TikTok tu. Assalamualaikum. Lepas tu tengah aku panas. Okay. Sana memang ada ni. Oi, ini tangga ni yang tadi kita naik tadi tu yang bahaya tu. Yang naik bikin pun kadang 2 kali juga bikin. Ini boleh cerita lagi guys, yang tangga ni boleh cerita lagi. Yang naik yang lagi atas tu lagi lah. Tak ada tembok ni. Jadi ada tembok nak bukan. Born to be real. Itu yang saya takut. Tangga tu saya takut. Nak naik atas ni? Bagilah. Kau nak naik? Jom, bismillah. So kita akan naik. Sekali lagi kita akan naik. Sekejap. Betul. Tengok, saya punya kawan saya ni pun berjalan-jalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sorry, saya tak boleh nak baca komen. Kita naik tangga ni. Okay. Assalamualaikum. Bismillah. Wih, kelawar banyak. Hati-hati. Wih. So ni EMF kan Weh, asal kat sini kuat tu punya ni Dah. Jangan buat. EMF guys. Weh, kuat baik. Jauh daripada kamera. Beeping. So memang ada gelombang kat sini. Aku rasa faham kat tangan.
Aku rasa faham kan. Ni EMF Electric field. Electromagnetic field. EMF. Korang tengok jauh dekat sini dah ni. Tu mungkin ada yang aktif kat sini ni. Ada. Masih ada yang aktif. Masih ada aktif. Kami bukan nak bermusuh. Kami bukan nak bersahabat. Kami hanya meninjau kawasan-kawasan yang telah ditinggalkan. Ni dah tak ada. Tu yang korang cakap tadi tu, yang L cakap tu. Kalau korang yang cakap tu dekat sini tadi yang korang nampak tu. Sebab kenapa aku tak nak naik atas? Sebab lagi tinggi. Yang kat atas lagi kan. Tak ada tembok guys. Tembok tak ada. Bahaya risiko. Bahaya. Satu lagi kayu tu takut dah Kayu reput. takut salah bijak tu. Satu hal bijak mungkin okey lah kot. Tapi nak kalau sampai atas ni okey, dia ada tembok tepi. Sini tak ada. Ada sikit. Di belah sini. Ya. Ada lagi ke? Kuat dia. Kiranya gelombang kat sini kuat guys. Sini gelombang kuat. Dia ada beeping lagi. Korang tengok Baik. Nampak? Ni bukan cakap terakhir, dia lembab. Sebab tu pokok boleh tumbuh kat sini. Tepi depan sikit. Hati-hati. Macam tumbuh. So nanti guys boleh tengok nanti untuk rakaman offline record saya berada di YouTube Yes. YouTube saya Din Explorer So untuk offline record tu saya menggunakan GoPro saya sekali. Saya menggunakan GoPro untuk rakaman offline record. Ni siapa yang nak bantu tu dah sangkut kat petrol pump 2 jam. Boleh tengok titik terbaru saya, harap yang boleh bantu. InsyaAllah. Siapa? Siapa yang terbaca mesej ni? Siapa tu? Tak tahu. SYZ. Buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Siloy. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Wujud hadir. Sahabat dia lah ni Siloy guys. Korang boleh follow dia. Dia banyak membantu untuk pencarian orang hilang Korang boleh support Siloy ni. Dia pun antara paranormal dulu. SAR Tak Siloy. Dia ada apa yang kerja cari orang SAR SAR. So membantu pencarian orang hilang Korang boleh tengoklah live dia, record dia. Korang boleh tengok. Banglo James Lois. Banglo James. EMF saya sentiasa beeping kat sini. Memandangkan kat sini memang ada gelombang dia off. Dia dekat bilik ni. Di bilik ni. Dekat bilik sini. Bilik sini ada gelombang. Jauh guys. Jauh ni. Saya letak kat bawah ni nampak. Gelombang ni. Jom. Kita turun, kita pergi ke banglo sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi banglo sebelah tu memang situ je jalan dia. Macam tu je. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf lah kalau korang terbaca kat dinding ni. Maaf lah, kita orang tak boleh nak naik sampai atas sekali tu. Thank you Din, thank you. Okay. Berbahaya sangat. Kita sama-sama lah. Tak ada tembok. Sama-sama support. Nak naik dan turun pun seram tangga tu. Kena betul-betul fokus. Kena betul-betul fokus tangga baru boleh turun. Sebab dia ada skru sini ni. Ini kalau salah step ni, terpijak skru ni mau melambung kita ni. Sini pun ada ni. Ya. Kuat juga reading dia. Ya, ni air Din. Tu lah. Bateri kom? Tak. 200 lebih guys reading dia. 300. Bayangkan. Mari. Ada gelombang, jom. Sana. Oh, sana. Maklumlah. Hati-hati langkah. Baik. Sekejap kita tengok dulu kawasan ni. Nanti kita akan pusing. Pusing keluar
kawasan luar. So kita akan keluar ke lokasi dan kita akan meneruskan ke lokasi seterusnya. Tapi jujur cakap, dia kuat dekat sini. Kau ada dua ke dia? Yang kiri-kiri ni apa? Untuk trekking tu Aku pun ada lah. kau ada? Ada. Okey tu. Aku selalu pakai buat kerja. Aku kan kerja cucuk wire kadang-kadang kan gelap. Betul. Memang nak kena ada lah. Sentiasa beeping guys. Reading pun kuat. Reading kuat ni 200 lebih reading kat sini. Kuat juga ni. Ada gelombang kat sini. Saya pun tak pasti gelombang apa. Saya dapat rasa sikit. Dia on off. Ni ibarat macam ni. Kita datang dia lalu. Dia tu dah. Datang lalu Dia ada di mana-mana. datang balik. Kau macam kat sini nampak. Mana ada beeping. Nampak kan? Tak ada beeping kan? Ni ada beeping ni balik. Ni ada. Jadi tak ada beeping. Ni di atas tadi kita pergi. Okay. Beeping dia pun on off. Sini memang betul. Sebab kita nak masuk tadi aura dia pun boleh tahan. Boleh tahan ni. Ni tu sampai 1000 lebih kan. Beeping kan. Nampak lah. Dia dah alert dah. Sampai 200 lebih. Kuat gelombang kat sini kuat ni. Jom. Mana pasal dia? Kita pusing. Okey. Untuk cara mudah. So yang bunyi-bunyi tadi tu saya punya EMF EMF. Electromagnetic ETF, field. ETF, Bukan ETF. Dia mengesan gelombang. Dia mengesan gelombang antara horizontal. Keadaan horizontal ni mengenai tanah lah. Tanah dengan kawasan lapang udara lah senang cerita. Aku hanya mencagut. Apa tu? Kan ada telanggar lah, tadung. Hati-hati. Ada kayu. Kita saja bangunan sebelah lah. Jadi kita kena hati-hati sedikit. So yang ni tadi tangga dia yang kecil tu. So yang bangunan sebelah, banglo sebelah ni dia kira okey lagi lah tangga dia. So kita akan masuk melalui pintu depan. Yalah jalan situ kan. Ni tak ada nampak. Tak ada beeping. Kat situ tadi kuat. So maknanya memang ada gelombang kat situ, memang ada gelombang. Itu bukan diam punya ke? Mana? Yang tadi rumah tadi. Ni memang dia punya pun dua-dua. Oh iyalah. Dia punya. Tu orang panggil dia banglo gym. Okay guys, kena fokus dekat track. Depan ini. So ni bahagian depan dia. Ini yang panjang tadi kan? Tak. Oh bukan ke? Bukan. Okay, ni depan dia. Next. Dia tiga tingkat. 3 tingkat atas. 1, 2, 3. Kita tengok gelombang ada kat sini. Sebelah tadi kuat gelombang dia. Ni yang next. Ni banglo yang kedua lah. Yang kita awal-awal tadi masuk. Tapi sayang lah partner saya 2 orang tak ikut.
Siapa Okey. Wah, yelah betul. Dengan Remy. Okey, dengan Remy. Dia orang ada urusan kerja. Oi, ini pun boleh tahan. Yang ini tadi kita dah naik dah tadi. Oh, tadi Yang first kita masuk daripada sana. Yang tangga cantik tu. Yang tangga cantik mungkin sebelah sini. So, saya Mana sebelah. baik. Ini yang naik tadi. Kaki. Sekejap Ni payah sikit. Oh, yelah, mana sebelah ni. Sebelah tadi lah. Tadi yang dekat sini. Tadi kita sini. Sebelah ni. Tu yang tengah sini tadi. Ni yang kita daripada banglo pertama tadi. Aduh, ya Allah, payah nak benda. Boleh. Boleh. Ya Rabbi. Okay guys. Ini sebelah belakang ni. Hati-hati lah. Okay. Ini boleh kot. Ni air mineral kau yang jatuh ni. Air kau yang jatuh ni. Kat sini balik. Kat sini balik. Kawasan kita dah tawaf ke sini. Okey, kita akan masuk lah bangunan ni. Ha? Kita akan masuk bangunan ni. Okay. Kita tengok dia punya gelombang dia Oh, ada tak? Sebab saya menggunakan EMF. Apabila saya menggunakan EMF, dia ada certain tempat yang akan berbunyi disebabkan gelombang So boleh dengar nantilah dia beeping macam mana. Ini yang mula-mula tadi kita masuk kan? So yang ini tangga dia okey sikit. Nampak? Betul tak? Saya cakap tangga ni yang cantik sikit. Dulu kalau korang rajin tengok saya punya TT pula. Kalau rajin tengok saya punya YT, saya pernah datang kat tempat ni dulu Dan dulu bangunan, saya pun tak pasti bangunan belah mana. Mungkin sebelah ni ke ataupun bangunan ni di tingkat 2 ataupun 3 tak silap. Penuh dengan mainan Semak. Penuh dengan mainan bersusun dekat atas apa ni, tiling tabletop ni. Mana Ni tabletop ni kan. Tapi dia design dia sama je. Antara empat banglo ni sama. Bersepah mainan. Kalau ini tadi awak cakap tu kat situ. Yang awak cakap tu. Nanti korang boleh tengok balik YouTube tu. Cuma kita dari atas tu buat tangga kan bersama. Tak boleh kalau saya banyak juga. Takut nanti kan. Serius guys, memang tak ada beep kat sini. Sini tak ada. Sebelah sana tadi. Sebelah sana kuat. Maknanya memang ada gelombang. Dan saya pernah dapat footage kat sini. Nanti boleh tengok dekat saya punya YT. Dia selalunya bangunan ni guys. Most of bangunan the time dekat sini. Yang tadi yang kita masuk tadi. Gelombang dia kuat. Okay, jom. So kalau korang dengar beeping kuat, tu maknanya adalah gelombang tu. So saya jauh, memang jauh daripada kamera. Boleh guys, boleh. Saya boleh nak suruh. Tak mau. Saya bukan para budak-budak yang Sihat ke Din? Kak Ida? Alhamdulillah sihat. Cuma suara saya memang kalau saya explore ni, suara saya agak seksi sikit. Seksi sikit. Aduh. Okey, jom kita naik ke atas. Ini dah rasa letih tu. Tadi kalau kau kata kat sini ada kolam ni air kan, ada ni kan, respon kan, tak ada. Di sini tak ada, sebelah sana. Sebelah sana. Naik lagi. Bismillah. Bahaya sangat seksi tu. Ada guys.
Ada, dia selalu dekat atas. Dia tahu dia on off ni. So dia 3 tingkat ni. Lama tak tengok dia explore. Saya pun dah tak macam dulu, Kak. In case kalau member ajak explore baru saya on. Dah tak macam dulu. Explore sahaja. Okay guys, tempat sekejap. Tengok beeping dia. Mana? 700 Yang lebih. tadi bawah tu, bawah tangga tadi tu 100 air lebih, betul. 200 lebih. Dekat pun ada air juga. Beeping kat sini ada gelombang kuat lah. Senyap nampak. Nak bagi korang macam mana. Simpan. Aku tak urus wajah. Tak apa Din. Mana yang tahu kamu time masih berbisa. Tak adalah Kak, biasa je. Tak adalah berbisa sangat. Dah agak kurang jugalah. Bisa-bisa tu dah kurang lah. Dulu berbisa. Sekarang ni agak kurang lah. Tapi masih lagi dalam dunia explore Kawan-kawan semua boleh follow Kak Ida ni. Kak Ida 79. Dia seorang DJ di dalam TikTok Korang boleh follow dia. Kakak apa? Kak Ida. Okey. Kak Ida 79. Masuk aku mau tengok tu nak masuk macam mana. You know. Mana? Tapi ilmu tu tetap ada. Yelah betul. Ilmu tu tetap ada. Betul. Jom. Bismillah. Bukan DJ tapi host. Host TikTok. Korang boleh follow ni guys. Kak Ida. Sini tak ada. Tangga ada. Bila sebut je ada. Exploring Bukit Jing. Testing an EMF meter for strong gelombang. AI. Bisa bagi tahu Nampak? Tak ada nampak? Dia balik. So maknanya bangunan sebelah ni memang reading kuat. Sebelah sana. Tadi yang kita masuk tadi tu, cuma atas tu kita tak boleh naik. Betul. Kalau nak ikutkan banglo ni dia agak tinggi sikit lah daripada banglo sebelah. Sebab dia bukit kan? Bukit. Korang boleh tengok saya tinggalkan EMF kat situ. Tengok gelombang dia berapa kuat, nampak? Bukan saya nak tipu guys. Nampak? Jauh ni. Nampak tak? Maknanya memang ada. Ada pun. Aku rasa kuat lah. Ambil gambar boleh aku? Tak apa. Kita tengok beeping ni. Nampak? Korang tengok berapa jarak dia tu? Jauh guys. Jauh. Sebab apa? Elektromagnetik ini memang dia boleh kesan gelombang elektrik Tapi frekuensi macam saya ni dah jauh daripada dia tau. Tapi tengok dia on off, nampak? So maknanya memang ada lah makhluk-makhluk yang menumpang kat sini Dengan siapa tu dia? Dengan sahabat lama saya ni sebenarnya.
Dia daripada hotel dulu, saya kenal dia Hotel Maya lah, sahabat saya paling lama lah dalam dunia perhotelan dulu. Dah bersara dari hotel lah, dah malas bersara. dari hotel guys. So sekarang tugasan kau sebagai Oh, banyak kerja bahagian sound system lah. sound system. Sound system kalau ada event ke tak Kalau kisah korang lah. ada event, korang boleh lah guys panggil dia. Kan. Masa yang sama. Dia event dia memang cantik. Saya dah tengok dia buat event untuk sound system dia. Bergantung pada event. Menarik. Tak kisahlah konsert. Kalau konsert dah tak ambil lah, mana tak main lah. Entity tu ada. Betul tak dah? Kat tempat-tempat macam ni kalau ada gelombang memang ada. So ini EMF saya yang boleh mengesan gelombang. Apa nama akaun dia? Saifullah Jemat. Dia punya logo dia tu ada warna kuning sebelah. Warna kuning. Warna merah, warna hijau sebelah dia. Sebelah-sebelah itu lain warna. So logo yang ada sekarang ni, yang saya pakai sekarang ni pun logo yang dia buat. Dia hadiahkan kepada saya lah logo ni. Rumah saya tu. Rumah Rumah saya bukan. Terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak. Jadi dia just lagu pun sedap. Lagu dia punya rentak lah. Saya lirik. Saya gubahan lirik. Macam Saifullah Jemat ni, dia masukkan sound tu, lagu tu. Lokasi dia keadaan kat atas. Tak, abang boleh nampak benda halus ke? Orang kata tak. Tak ada. Saya cuma normal punya orang saja. Tak ada. Paris on Twitch. Orang sedap Paris on Twitch. Bukan dalam TikTok ke? Kena tulis Paris on TikTok lah. Yang mana kurang-kurang? Tak, kita orang tak ada. Mata kita orang tak nampak. Boleh kalau nak hijab buka boleh, tapi kita orang tak gunakan lah. Kebiasaannya tak guna. Malas. Malas. Dah malas tak mau. Sebab kita sebenarnya kita orang buat network saja. Kita just explore. Exploration. Untuk pembukaan hijab ni guys, sebenarnya semua boleh. Cuma nak kena tahu cara menggunakan ilmu tu. Untuk apa, niat untuk apa. So nanti dengan izin Allah juga semua benda-benda macam tu. Tak payahlah hijab tu buka, bahaya, memang bahaya. Hidup tak tenang. Mimpi hidup tak tenang. Tidur susah, nak berak pun susah, nak makan pun payah. Daripada bulan 100 kilo tinggal 50 je. Tak payahlah, janganlah. Dia kalau yang ada pengetahuan tentang buka hijab ni, dia nak kena tahu buka, dia kena tahu tutup. Dari pantang dia nak kena tahu buka, nak kena tahu tutup. So in case dua-dua tu nak kena tahu. Dia jangan buka saja, nanti nak tutup susah. Nanti dia akan meracau nanti you. Berapa lagi? Tadi tinggi kali. Kat sana tu tinggi. Tu lah. Ni nampak ni. 1000 lebih. Rating 1000 lebih. Bukan olok-olok guys. Ni kat sini ada kuat tau reading tu. So saya pun pegang jauh daripada kamera. Jadi kita nak naik atas. Kita dah naik atas Tadi daripada atas. daripada atas. Sekejap. Yelah kita daripada atas. Daripada atas kan. Ya. Ya. Yalah betul lah. Kita teringat atas tadi. Bismillah. Okay guys, sekarang pun memandangkan dah pukul 4. Yang masih setia bersama saya ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah. Yang setia dalam live saya. Terima kasih yang tapping-tapping, bagi hadiah tu, tapping-tapping tu semua tu, terima kasih banyak-banyak. So kita orang akan keluar daripada kawasan ni. So nanti kalau siapa-siapa yang nak tengok untuk ulangan, siapa-siapa yang nak tengok ulangan boleh tengok balik dekat saya punya YouTube ni, Jane Explorer. Dia memang kena hiking sikit lah.
Cuma kena berhati-hati lah. Ya, betul. Jalan-jalan. Kalau kata dah hantar pun sama. Betul. So kita tengok Mana jalan dia? Ya. track tu tadi. Ya, bismillah. Bismillah. Bukan dari sana ni. Di sana dekat depan tu. Yang dekat depan yang kita lepak ni. Oh. Oh, okey, faham. Inilah laluan dia tu lah. Bismillah. Okay guys, kita nak turun ke base Nak turun ke base. So all the best Din. Terima kasih Kak Ida. Ini. Okay, siapa yang nak screenshot boleh lah screenshot. Ambil gambar ni sebagai kenangan. Kenangan korangan. Baru James Silakan. Silakan pasangkan lampu. Boleh? Inilah kawasan ni. Inilah Banglo James. Saat ni fokus. Inilah dia Banglo James. Kita akan tinggalkan tempat ni. Okay, jom. Bismillah. Itu. Lead the track. Bismillah. All the best. Terima kasih. So saya akan menuju ke base. Base kita orang ni tadi adalah taman permainan yang dah terbiar. Taman ni dulu bersih taman ni. Jadi dah bila dah tak ada orang baik pulih, dia jadi macam horror sikit tempat tu. Memandangkan dah jalan. Kalau dah jadi buat tinggal ni lah sikit. Bismillah. Boleh pun. Ada katak. Cik katak. Cik katak. Nampak. Okay guys, ini base dia. Nak buka kat kereta. Sebab kat kereta tu lecak. Oh ya. Tapi kat bonet. Kat bonet boleh, jom. Jom. Okay, ni lah guys. So saya pan ke depan lah. Ada katok. Alright. Inilah. Jom. Bismillah. Next explore kalau ada share-share lah Din. InsyaAllah boleh kak. Nanti saya share. Saya pun tadi pun tak teringat nak buat nak naikkan dekat ni. Nak naikkan dekat FB. Pasal tempat tak pasti lagi kat mana nak buat kan. So sebenarnya tunggu adik kepada Saifullah Jemaat ni. Dia ada sesi shooting dekat tangki air yang dulu saya pernah masuk dekat detik 12 malam. Dia shooting kat sana. So tu yang dia tak dapat nak ikut lah. Ini pun akak fly. Nampak nama kamu terus masuk. Terima kasih kak. Terima kasih.